Video on. Goyang-goyang Syah. Goyang-goyang. Nanti pula goyang-goyang ni busuk. Imam makan apa? Pancake. Mak, cakap. Pancake. Lagi. Pancake. Video kali ni kita ke Tanjung Bendang, mancing di Ban Pecah. Keluar dari rumah pukul 7 pagi, sarapan di tepi jalan kawasan Cangkat Jering ke Simpang Teping. Selepas sarapan terus cari umpan udang hidup di tepi jalan sekitar jalan Kuala Kurau Tanjung Bendang. Video mancing tak ada sebab kalau dapat ikan baru nak mula record. Tapi ikan memang tak dapat pun, jadi video pun tak ada. Selain guna umpan udang hidup, roti pun boleh pakai. Boleh nampak ada ikan yang cuba makan roti tu, tapi mungkin saiz mata kai tak sesuai dengan ikan tu. Ikan tu pun nampak kecil, jadi dia tak kena pun kat ikan tu. Walaupun roti tu dia makan, tinggal mata kai je. Habis tu dapat tak dengar? Sambal rujak. Dapat rumput tu tak dengar. Itu tak kek. Beli di pasar. Apa tu? 30, 40 ke? Masuk ekor 42 cm. Oh ni 40. 140, 142. 1 kilo 17, dekat 3 kilo dia tu. Tapi semua RM47. Lebih berbaloi. Kalau kos pergi mancing ni, masuk petrol dan makan pagi, tengah hari, petang, RM100. Lebih baik beli. Mancing pun kena dapat saiz ikan. Tadi walaupun nampak macam besar, tapi bila dah masuk untuk makan kepala saja, 4 orang tak beranak ni macam macam sikit je, kena tambah juga sikit bahagian ekor. Tapi dia besar sikit lah dari kepala siakak. Kalau kepala siakak lagi kecil.